Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah puan, berdasarkan projek pembentangan saya itu tadi, apakah perkara yang patut saya tambah baik bagi memastikan pelabur ni berminat untuk melabur ke syarikat kita? Wah, pembentangan yang sangat memberangsakan daripada Cik Alisa. Terima kasih Cik Alisa. Dapat saya rasakan pihak pelabur akan tertarik dengan projek kita pada kali ini. Tahniah Cik Alisa, saya bangga menjadi pekerja yang berintegriti seperti kamu. Berikan tepukan. Terima kasih puan. Dipersilakan yang berbahagia teknologis Dr. Alisa binti Azhari untuk naik ke pentas bagi menyampaikan anugerah kepada pelajar yang berjaya merangkul pingat emas dalam kejohanan Kagum 2025 Majlis Sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia kali ke-7. Dipersilakan Saudari Nurul-Suraya binti Yusuf. Tahniah Suraya. Cik Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya dari TV3 akan menemu ramah seorang tokoh bahasa yang terkenal di Malaysia, iaitu Tan Sri Dr. Zainal Abidin bin Ahmad. Apa khabar Doktor? Baik. Baiklah, saya ada satu soalan untuk Doktor. Memandangkan isu bahasa sekarang semakin tidak dipraktikkan, apakah pendapat Doktor tentang isu tersebut? Jadi saya bukan mendapatkan satu kemerdekaan. Jadi pada datang saya selalu dua dan akan menang kepada saya dengan Baiklah, terima kasih Doktor atas pandangan itu tadi. Sekian sahaja berita untuk hari ini. Sekian, terima kasih.